Pernah tak anda terfikir macam mana satu je keputusan oleh sebuah negara mampu menggoncang seluruh asas ekonomi global? Hari ini, kita nak kupas sikit macam mana tindakan Iran di salah satu laluan laut paling penting di dunia sedang mencabar dominasi dolar Amerika Syarikat. Soalan ni kan jadi makin penting, terutamanya bila peraturan permainan kewangan global yang kita dah kenal selama ni nampaknya dah mula berubah. Jom kita selami apa sebenarnya maksud semua ni untuk kita semua. Semuanya bermula dekat sini, di Selat Hormuz. Ini bukan sebarangan laluan air tau. Cuba bayangkan ia sebagai salah satu arteri ekonomi dunia yang paling sibuk, di mana lebih kurang 1/5 daripada bekalan minyak global lalu kat sini, setiap hari. Okey, jadi Iran yang ada pengaruh besar ke atas Selat Hormuz ni, sekarang dia dah letak satu syarat baru. Dia kata, zaman dolar US untuk urus niaga minyak kat sini dah tamat. Mulai sekarang, hanya yuan China je yang laku. Ini bukan sekadar ubah polisi sikit-sikit tau. Ini satu perubahan besar dalam cara dunia berdagang. Jadi, apa yang buat keputusan yang nampak macam kat satu tempat je ni berpotensi cetuskan gempa kewangan satu dunia? Untuk faham, kita kena travel sikit ke belakang, 50 tahun lepas dan tengok macam mana dolar boleh jadi raja. Kekuatan dolar sejak tahun 70-an lagi berpunca daripada sistem petrodolar ni. Senang cerita, ia macam satu perjanjian global yang kata minyak mentah, komoditi paling penting di dunia, wajib didagangkan guna dolar. Benda inilah yang mewujudkan permintaan yang tak putus-putus untuk mata wang Amerika. Dan pada masa yang sama, bagi Amerika Syarikat satu kelebihan ekonomi yang sangat-sangat besar. Dan inilah sebabnya kenapa Selat Hormuz ni sangat-sangat kritikal. 20% bekalan minyak dunia lalu kat sini setiap hari. Ia dah macam nadi kepada ekonomi global. Jadi, bila kuasa yang mengawal nadi ni mula tolak dolar, confirm satu dunia akan rasa tempiasnya. Isu utamanya macam ni. Kalau negara-negara lain dah tak perlukan dolar untuk beli minyak dari laluan ni, permintaan untuk dolar akan jatuh. Dan bila permintaan jatuh, nilainya pun akan terjejas. Ini bukan teori tau. Ini memang tengah berlaku. Berjuta-juta tong minyak dah pun dijual kepada China tanpa guna $1 pun. Apa yang kita tengah saksikan sekarang ni bukan pembetulan pasaran yang kecil-kecil. Bukan. Ini adalah permulaan kepada wujudnya dua sistem perdagangan global yang selari dengan set peraturan yang langsung tak sama. Realiti baru ni, bezanya sangat jelas. Bagi kapal tangki yang pilih untuk berdagang dalam yuan, perjalanan melalui Selat Hormuz dijamin lancar dan selamat. Tapi, bagi yang masih terikat dengan sistem dolar, risikonya sekarang ni sangat nyata. Kos insurans melambung tinggi dan ada juga ancaman laluan mungkin ditutup untuk mereka. Benda ni membawa kita kepada gambaran yang lebih besar. Peperangan sebenar yang tengah berlaku sekarang ni bukanlah antara kapal-kapal perang, tapi antara sistem kewangan. Pertaruhannya adalah mata wang mana yang akan menguasai aliran perdagangan dan ekonomi global pada masa hadapan. Dengan semua ketidaktentuannya, soalan yang muncul secara semula jadi ialah, dalam dunia yang tengah bergolak ni, kat mana sebenarnya tempat yang paling selamat untuk kita lindungi kekayaan kita? Sejarah dah tunjuk banyak kali tau. Pada zaman ekonomi huru-hara, manusia secara nalurinya akan cari aset yang betul-betul kukuh, yang nilainya tak bergantung pada janji-janji sesiapa. Fikirkan je pasal zaman hyperinflasi di Jerman atau krisis kewangan di Argentina dulu. Dan aset itu, sejak beribu-ribu tahun lamanya, adalah emas. Kenapa? Sebab emas ni universal. Nilainya tak terikat pada mana-mana kerajaan. Bank pusat tak boleh suka-suka hati cetak lebih banyak emas. Dan pasaran fizikalnya yang besar menyukarkan sebarang manipulasi. Ini sangatlah berbeza dengan wang fiat atau duit kertas yang kita guna hari-hari. Nilai duit kertas ni hanyalah bersandarkan kepada keyakinan dan kestabilan kerajaan yang keluarkannya. Jadi, bila sistem yang menyokong keyakinan tu dah mula goyah, nilai wang kertas pun turut terancam. Baiklah, kita dah nampak gambaran besarnya. Dari satu tindakan di Selat Hormuz kepada kesannya terhadap dolar dan pencarian aset yang selamat. Sekarang, soalan terakhir dan yang paling penting sekali adalah untuk diri kita sendiri. Ini soalan yang saya nak tinggalkan untuk anda renungkan. Kalau sistem yang dah jadi tunjang ekonomi dunia selama 50 tahun ni betul-betul hadapi cabaran terbesarnya, adakah kita semua dah bersedia? Adakah kita masih simpan semua hasil titik peluh kita dalam bentuk mata wang kertas yang nilainya bergantung pada sistem yang tengah bergegar ni? Fikir-fikirkanlah.